Pakai slipper lah. Kau ni saja je cakap pasal. Pakai slipper lah kalau sakit. Boleh lah. Pakai slipper Pakai slipper Tak nak pula. Naik. Pakailah slipper. Kau ni saja je nak pakai sakit. Saja je nak bagi nangis. Jangan mati tu melanggar. Ayah sampai juga pakai baju cemboy. Bye-bye. Kaki cemboy sakit. Semalam main basikal dalam lumpur. Cangkul ke rumah. Tak tahu hari ni sakit. Nak pergi sekolah baru sakit. Tadi elok je. Pergi sekolah tak nak pakai slipper. Kata dia marah. Tapi kalau sakit, mestilah boleh. Kau nak bonteng, kau cakap tak boleh. Habis tu pakailah slipper. Boleh, sebab sakit. Habis tu diam lah, tahan je lah. Tahu tu sakit, pakailah slipper. Dah tahu sakit, pakailah slipper. Habis kalau sakit? Sakit boleh. Kalau sakit boleh. Habis tu kalau sakit, tak payah sekolah. Macam tu. Tahan je lah, diam je, jangan nangis. Memanglah sakit sebab pakai kasut. Tahan je lah kalau tak nak pakai slipper. Kalau pakai slipper tak adalah sakit. Tak adalah tercepit. Yang sakit tu dalam kasut. Bagi alasan tak nak sekolah. Kalau cerita sekolah je diam-diam. Pakai slipper kalau sakit. Pakai slipper macam mana? Diam. 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 Macam mana nak naik tangga tu? Dia apa bawa? Cepat. Malah sakit, kau tak nak pakai slipper. Sini. Kau pakai slipper sama je. Kalau pijak sama je. Apa maksudnya? Jalan. Dah naik. Naik cepat. Sekejap ni. Naiklah. Naik cepat. Memanglah sakit. Orang suruh pakai slipper. Dah nak balik ni cepat. Naik. Dia dah naik. Papa. Pergi. Pegang papa. Pegang papa. Bos.
Kalau kaki sakit boleh pakai slipper kan? Ha, boleh. Tak boleh katanya. Saja je tak boleh. Masuk. Cepatlah naik. Lagi sikit. Punya banyak. Mana? Pergi sekolah lah. Ya, macam mana nak pergi sana? Ayolah Papa bawa. Ya, nak tahu lah. Macam mana saya nak pergi masuk kelas? Jomlah Papa bawa. Saya tanggung. Jom cepat. Cepat. Dah kakak bawakan boleh? Ha, jom. Ni. Dah kakak bawakan. Dah. Dah Papa kakak bawakan. Kakak bawakan tu. Ha, kakak bawakan. Dah, bye. Kakak bawakan. Kakak bawakan tu pergi. Kesian juga kadang-kadang kan. Tapi tak nak pakai slipper kan ada. Kalau pakai slipper okey apa? Tak berdera dia guys. Kesian pula guys. Okay, Alhamdulillah kita dah selesai mengantar Cem pergi sekolah walaupun dalam keadaan sakit. Mula-mula kita rasa macam dia mengada-ngada kan. Tapi time dah naik tangga tadi sampai atas tu, dia punya menangis, dia punya berjerit apa semua tu. Alah kesian pula kan. Rasa menyesal pula paksa dia sekolah. Kaki dia, ibu jari dia nampak macam bengkak sikit je. Malam tadi okey je sebab petang semalam yang kena kan. Malam tadi okey pergi sana pergi sini jalan apa semua. Tiba-tiba nak pergi sekolah je yang buat hal. Itu yang geram tu kadang-kadang kan. Tiba nak pergi sekolah baru sakit. Tak pergi sekolah okey je. Main handphone okey je, berjalan sana okey je. Time nak pergi sekolah baru sakit. Time tu lah kita geram kan. Paksa juga. Tapi masa dekat tangga tadi memang kesian. Memang tak tahu nak cakap lah. Rasa menyesal pun ada paksa. Tapi rasa geram pun ada sebab dia bagi alasan tu tak nak pergi sekolah tu. Suruh pakai slipper tak nak, nanti cikgu marah. Nak juga pakai kasut. Tapi sakit. Tapi apa-apa tunggu je lah dia balik sekolah nanti, harap-harap okey lah semua. Okay, stay tune guys. Nanti balik kita rakam tanya dengan dia. Tapi biasanya kalau dah balik okey je. Okay. Okay, Cem dah sampai rumah. Tadi pagi dia mengamuk. Apa? Tadi pagi dia mengamuk sakit kaki. Tengok dia pergi sekolah. Sinilah Cem. Alah sini lah, tak ngada lah. Nek. Dia Mama tengok dia balik-balik turun tangga tadi dia tukar slipper. Dia kata siapa yang bagi slipper? Siapa yang bagi slipper? Cepatlah cakap. Teacher Citra. Apa? Teacher Citra. Teacher Citra. Teacher Citra bagi slipper. Sebab apa? Sebab apa teacher bagi slipper? Sebab teacher tengok Kau tak pakai tie tadi? Allah. Sebab teacher tengok apa? Teacher tengok anti teacher tu. Yang anti kesian. Tengok kesian. Kenapa teruk sangat macam jalan tadi? Macam ni. Alamak. Poyo. Lepas tu mana kasutnya? Tu slipper siapa? Surau. Slipper surau. Kasut mana? Kakak kau pengawas sekolah. Kakak satu lagi kau pengawas PRS. Dalam beg. Kau pakai tie. Cikgu bagi plastik siap? Okey lah. Dah. Lepas tu tengok ni elok je jalan tu lah. Dah tak sakit dah. Itulah pagi tadi orang suruh pakai slipper kau tak nak. Pakai kasut juga. Tebal. Itu tak tebal. Tak ada kena-mengena je lah. Slipper tebal, slipper tak tebal. Okay dah guys. Budak ni banyak otak je. Okay. Dah jom masuk.